Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini sepatutnya hari terakhir penghujahan pihak-pihak di akhir kes pembelaan bagi kes 1MDB melibatkan Datuk Seri Najib Razak. Apa yang dijadualkan bermula jam 8.30 pagi terlaksana. Memang kali pertama persidangan bermula jam 8.30 pagi di mahkamah ini dengan harapan segala-galanya selesai. Tapi malangnya Ya Arif Hakim pada hari ini tidak dapat meneruskan kes di sebelah petang. Jadi sehingga waktu berhenti persidangan jam 12.30 hari untuk membolehkan Datuk Seri Najib Razak pulang ke Kajang untuk menunaikan solat Jumaat. Tan Sri Shafie Abdullah belum selesai berhujah bagi pihak pembelaan. Jadi beliau memohon supaya ada satu lagi persidangan diadakan sebagai tambahan, mungkin hanya separuh hari, bagi membolehkan beliau melangsaikan hujahan bagi pihak pembelaan. Akhirnya setelah banyak pujuk-memujuk dan juga rayu-merayu, mahkamah mengizinkan hari Selasa kes akan bersambung hanya untuk sesi sebelah pagi bagi pihak pembelaan menyelesaikan hujah-hujahannya dan sedikit ruang untuk pihak pendakwaan menjawab satu atau dua perkara yang belum pernah dibangkitkan dalam hujahan sebelum ini. Jadi hanya terhad kepada perkara-perkara yang belum berbangkit. Perkara yang mereka sudah jawab sebelum ini tidak boleh disentuh lagi. Jadi hari ini amat menarik sekali. Hujahan saudara Wan, peguam pembelaan, disusuli dengan hujahan Tan Sri Shafie membangkitkan beberapa isu yang cukup menarik. Perkara pertama sekali yang menjadi hujahan hebat ialah isu hearsay seperti yang dijangkung. Tan Sri Shafie membangkitkan beberapa kes-kes yang telah diputuskan sebelum ini, termasuk satu kes Malaysia yang menjadi kes panduan daripada dahulu sehingga kini. Kes itu diputuskan di peringkat Majlis Privy ataupun Privy Council, menjadikan kes ini satu kes yang terpakai di seluruh rantau Commonwealth. Kes PP melawan Subramaniam dan dua lagi kes turut dipetik oleh beliau sebagai hujahan untuk mengatakan bahawa pihak pendakwaan telah menggunakan prinsip hearsay ataupun keterangan dengar cakap ini secara bercanggahan dengan undang-undang. Tapi apa yang mengejutkan, ketika beliau 5 minit ke dalam hujahannya, beliau mengisytiharkan, Ya Arif, dengar betul-betul hujahan saya, dan menjelang akhir hujahan saya tentang perkara keterangan dengar cakap ini sudah memadai untuk Ya Arif terus merumuskan hari ini juga bahawa tiada kes terhadap Datuk Seri Najib Razak, beliau patut dilepas dan dibebaskan serta-merta. Ini menggemparkan seluruh mahkamah. Jadi semua orang mengikuti hujahan Tan Sri Shafie dengan begitu dekat untuk mengetahui mengapa beliau berkata demikian. Akhirnya setelah beliau berhujah tentang mengenai keterangan dengan cakap ini, beliau sampai ke tahap di mana beliau beliau membuat rujukan kepada hujahan yang dibuat oleh Tuan Akram Gharib, pendakwa raya dalam kes Datuk Seri Najib ini semalam, kan, beliau dalam hujahan beliau semalam, beliau telah menyediakan nota ringkas tentang apa yang beliau perkatakan mengenai arahan yang dibuat oleh 3 orang lagi yang memetik keterangan beberapa orang, Syahrul Azral, Jasmine Lu dan beberapa orang lagi, yang memetik kononnya Jolo memberitahu mereka bahawa Datuk Seri Najib memberitahu Jolo. Ini yang disebut semalam, saya telah berhujah tentang ini adalah double hearsay, kata Tan Sri Shafie, kerana Jolo tidak dibawa ke mahkamah. Jadi orang yang memetik mengatakan Jolo mengatakan bahawa Datuk Seri Najib mengatakan. Ini adalah double hearsay. Tan Sri Shafie kata tak boleh pakai. Tetapi pihak pendakwaan telah berhujah dalam hujahan mereka untuk mengatakan bahawa menggunakan prinsip kes Subramaniam against
Pendakwa Raya ni, kes mereka merupakan satu pengecualian. Apa maksud pihak pendakwaan bahawa ini satu pengecualian, sehinggakan Tan Sri Shafie mengatakan bahawa di sini berakhirnya kes ini, mahkamah tidak perlu mendengar hujahan lebih lanjut lagi. Menurut Tan Sri Shafie, apa yang dinyatakan dalam hujahan pihak pendakwaan itu ialah bahawa kononnya mereka tidak berminat untuk membawa keterangan sama ada Datuk Seri Najib ada atau tidak memberi arahan-arahan kepada Jolo. Mereka tidak berminat tentang itu. Yang mereka nak tunjukkan ialah apakah keadaan minda penerima-penerima maklumat tersebut. Maka Tan Sri Shafie kata, jika pihak pendakwaan tidak mahu menunjukkan atau tidak berminat untuk menunjukkan bahawa arahan-arahan yang dikatakan arahan-arahan yang khilaf, arahan-arahan yang bercanggah, arahan-arahan yang curang ini diberikan oleh Datuk Seri Najib, maka beliau patut dilepaskan serta-merta. Kerana kes terhadap beliau ialah bahawa beliau telah mengambil langkah-langkah, tindakan-tindakan dan membuat arahan-arahan melalui Jolo yang kononnya, ingat saya pernah jelaskan sebelum ini, kononnya mirror image ataupun cerminan bayangan Datuk Seri Najib. Apa yang Datuk Seri Najib arahkan, apa yang Jolo kata, itulah yang Datuk Seri Najib kata. Hari ini pihak pendakwaan kata bahawa mereka tidak berminat untuk menunjukkan bahawa arahan-arahan ini datang daripada Datuk Seri Najib. Jadi Tan Sri Shafie kata pada tahap itu, kalau mereka tidak berminat untuk menunjukkan arahan-arahan ini semua datang daripada Datuk Seri Najib, mereka hanya berminat untuk menunjukkan apa yang dilakukan oleh pegawai-pegawai dalam 1MDB tanpa mengkaitkannya sebagai arahan yang diberikan oleh Datuk Seri Najib, maka Datuk Seri Najib wajar mendapat perlepasan dan pembebasan serta-merta. Itu yang menggemparkan tadi. Kedua, Tan Sri Shafie juga berhujah bahawa prinsip-prinsip yang dibawa dan diguna pakai oleh pihak pendakwaan ini sebenarnya adalah prinsip yang mereka cipta, yang direkayasa, yang dicipta oleh mereka, yang diwujudkan sebenarnya tidak mempunyai asas di dalam undang-undang persyarikatan, company law. Tak ada asas dalam company law. Prinsip apa tu? Prinsip kononnya arahan top down ataupun mirror image ini tidak wujud dalam undang-undang syarikat. Dari mana pihak pendakwaan mendapat konsep ini? Kononnya Jolo adalah merupakan mirror image kepada Datuk Seri Najib. Kononnya perjalanan syarikat 1MDB ini mengikut arahan top down. Tidak ada. Yang Tan Sri Shafie kata ada dalam undang-undang syarikat ialah prinsip-prinsip seperti alter ego. Orang ini sebenarnya dialah the thinking mind ataupun pemikir ataupun minda syarikat, ataupun dia adalah the willing power yang menggerakkan syarikat. The willing mind, the thinking mind dan the alter ego. Ini adalah prinsip-prinsip yang ada di dalam undang-undang syarikat, tapi prinsip-prinsip ini telah diketepikan. Pihak pendakwaan mencipta prinsip-prinsip mereka sendiri seperti top down dan mirror image. Menurut Tan Sri Shafie, mereka melakukan ini kerana mereka tidak boleh membawa hubungan antara Datuk Seri Najib dan Jolo ataupun hubungan Datuk Seri Najib sebagai fungsi lembaga penasihat 1MDB ini mempunyai kuasa ataupun merupakan alter ego yang menjalankan urusan syarikat ini, bahawa kononnya 1MDB itu adalah Najib dan Najib itu adalah 1MDB. Mereka tidak dapat buat begitu kerana hubungan yang ada tidak menunjukkan Datuk Seri Najib adalah alter ego. Dia tidak menunjukkan Datuk Seri Najib adalah the thinking mind. Dia adalah the mind and the will of the company. Jadi prinsip-prinsip undang-undang syarikat ni semua diketepikan, mereka cipta prinsip sendiri. Tan Sri Shafie kata, kenapa mereka berbuat demikian? Tan Sri Shafie berhujah kepada mahkamah, pihak pendakwaan telah mengguna pakai prinsip-prinsip yang tiada asas di dalam undang-undang syarikat ini kerana mereka gagal menunjukkan bahawa Datuk Seri Najiblah orang yang menjadi penggerak ataupun the puppet master kepada seluruh pegawai-pegawai kanan yang menjalankan urusan syarikat, dan beliau sebenarnya adalah kononnya alter ego, tapi beliau tidak dapat ditunjukkan menjadi alter ego kepada keseluruhan lembaga pengarah dan pegawai-pegawai. Maka kerana itu istilah-istilah yang tidak ada dalam undang-undang syarikat ini diguna pakai. Dan perkara ketiga, ini tidak kurang menarik,
semasa membuat penghujahan bagi pihak penawaan semalam, Timbalan Pendakwa Raya Puan Dipa Nair telah membuat rujukan agak mendalam kepada mesej-mesej BBM, BlackBerry Message di antara Joanna Yu dan juga Jolo untuk menunjukkan bahawa sebenarnya bila Puan Joanna Yu mengatakan rujukan kepada surat di dalam perbualan dengan Jolo, sebenarnya itu merujuk kepada surat lain. Surat yang perlu dikemukakan oleh pihak M-Bank kepada Bank Negara. Bukan surat sumbangan daripada Arab Saudi. Ini untuk menyangkal teori kes pembelaan bahawa kononnya menjelang bulan Jun 2014, semua surat-surat sumbangan Arab Saudi telah pun diperoleh oleh pihak M-Bank. Jadi keterangan yang diberikan oleh Jasmine Lu kemudiannya bahawa kononnya pada bulan Januari 2015 surat yang keempat, surat sumbangan Arab yang keempat ini kononnya telah dicipta dan direkayasa dan dipalsukan oleh seorang yang telah meninggal dunia, Kee Kok Thiam, di Mayfair, London. Faham ya apa yang saya cuba katakan? Pihak penawaan cuba menunjukkan bahawa keterangan Joanna Yu yang dipetik itu sebenarnya adalah berkenaan dengan surat lain. Bukan bermakna surat sumbangan Arab yang keempat itu ada dalam milikkan Joanna pada bulan Jun 2014. Jadi ia tidak bercanggah lah kalau sekiranya Jasmine mengatakan surat itu sebenarnya dipalsukan pada bulan Januari 2015. Hari ini Tan Sri Shafie menggunakan sumber yang lebih luas lagi, mesej-mesej BBM yang lebih luas, bercampur dengan keterangan-keterangan yang diberikan, keterangan semasa soal balas ke atas Joanna Yu di mahkamah. Keduanya dibaca bersama, ia jelas menunjukkan bahawa Joanna Yu sebenarnya membuat rujukan kepada surat sumbangan Arab Saudi yang keempat ketika beliau mengatakan bahawa surat ini sudah pun diterima menjelang bulan Jun 2014. Jadi, rumusan daripada itu, Tan Sri Shafie berhujah bahawa keterangan yang diberikan oleh Jasmine Lu bahawa kononnya surat sumbangan yang keempat Arab Saudi itu dipalsukan oleh mendiang Kee Kok Thiam di Mayfair, London adalah keterangan yang tidak benar. Ini menunjukkan bahawa dua perkara. Satu, Jasmine Lu adalah adalah saksi yang tidak boleh dipercayai. Kedua, ia menunjukkan bahawa M-Bank sudah ada 4 surat sumbangan daripada Arab Saudi yang telah pun diterima oleh pihak bank sebelum sumbangan-sumbangan itu masuk ke akaun M-Bank dan kemudiannya masuk ke akaun peribadi Datuk Seri Najib. Itulah 3 perkara hujahan yang hebat. Kita tunggu hari Selasa nanti, pasti lebih banyak mercun akan berdentum di dalam ruang mahkamah kerana kedua-dua pihak nampaknya tegar menegakkan kes masing-masing. Tunggu hari Selasa, 4 hari bulan November 2025.